Kenapa ayah saya ambil satu keputusan jual nasi Arab dengan harga RM6? Jom dengar sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang DM kat saya, kenapa jual harga RM6? Kenapa tak sama dengan orang lain, 20 lebih, 30 lebih kan? Saya tak nak cerita tentang orang lain. Orang lain dia punya tanggung kos atau tanggungjawab dia tu mungkin berbeza kan? Jadi yang kita ni ambil keputusan jual dengan harga begitu kerana yang satu kita punya keinginan tu sambil berniaga, sambil sedekah. Sambil berniaga, sambil infak. Sambil berniaga, sambil kongsi rezeki. Kita dapat untung sikit, Alhamdulillah. Dapat untung banyak pun, Alhamdulillah. Rezeki Allah yang tentukan. Jadi ayah saya fikir, daripada saya jual sebungkus RM20 dan orang tak ada kemampuan dengan lagi-lagi dengan keadaan ekonomi sekarang ni kan, orang punya tanggung kos sara hidup tu terlalu tinggi kan, dia ambil keputusan tak apa, saya untung sikit, yang penting orang dapat rasa, dan saya pula daripada duduk rumah goyang kaki, saya pun berniaga, dapat juga bagi kongsi rezeki dengan orang boleh makan kan dengan harga murah. Sekarang ni mana ada barang harga RM6, babe. Nasi tu tak nak sebut nama lah, mana-mana lah kan. Kalau kita pergi makan pun, air saja pun dah satu cawan RM8, RM10. Air. Apatah lagi dengan lauk ayam pula. Seekor ayam yang berat 1,5 kilo hingga 2 kilo, dipotong 8. Ada untung tak? Tak tahulah. Tak apalah, biar je lah.